Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang saya kasihi. Dalam episod ke-29 cabaran motivasi 100 hari tanpa henti ini, saya ingin berkongsi satu perkara penting dalam membentuk tingkah laku anak-anak, iaitu memberi pujian apabila mereka berubah ke arah kebaikan. Ibu bapa sekalian, anak-anak belajar melalui pengalaman dan respon daripada orang sekeliling. Apabila mereka cuba berubah walaupun kecil, sokongan dan pujian daripada ibu bapa memberi kesan yang sangat besar pada keyakinan mereka. Kadang-kadang mereka cuba bangun awal, siapkan kerja sekolah, kawal marah, kurang bermain gadget atau membantu di rumah. Tetapi kita terlepas pandang kerana terlalu fokus pada kesalahan yang lalu. Ibu bapa sekalian, jangan biarkan usaha kecil mereka berlalu begitu sahaja. Pujilah walaupun perubahan itu hanya 1%, kerana 1% itulah yang akan menjadi 10%, 50% dan akhirnya 100%. Jika anak rasa usaha mereka dihargai, mereka akan berusaha lagi. Jika anak rasa perubahan mereka tidak diendahkan, mereka akan kembali kepada tabiat lama. Pujian bukan bermakna kita memanjakan. Pujian adalah pengiktirafan bahawa mereka sedang berusaha menjadi lebih baik. Dan usaha perlu diraikan, bukan saja keputusan. Setiap anak mahu rasa dilihat. Setiap anak mahu rasa dihargai. Dan setiap anak memerlukan kata-kata semangat daripada ibu bapanya sendiri. Ibu bapa sekalian, hari ini lihat perilaku anak-anak kita, dan jika ada sedikit perubahan, berilah pujian yang tulus. Ia mungkin kecil bagi kita, tetapi sangat besar bagi hati mereka. Jika pesanan ini bermanfaat, jom subscribe channel Pengetua AI di YouTube untuk mengikuti episod motivasi harian sepanjang 100 hari tanpa henti. Terima kasih, semoga setiap perubahan baik anak-anak kita terus berkembang dengan sokongan penuh daripada kita sebagai ibu dan ayah